Yo guys, video ni tak akan wujud tau kalau isu ni tak ada. So that's why korang tengok video ni kan. Sebab korang pun sebenarnya sekarang tengah consider nak beli laptop ataupun tablet, betul tak? So kalau korang tengok balik kan, a few, bukan tahun pun, bulan sudah, betul tak? And kau tengok harga untuk barang-barang PC ni, contohnya macam RAM ke, storage ke, dia dah naik gila-gila. Betapa tingginya dia naik tu, korang boleh tengok lah Apple punya harga hari tu naik sampai dekat RM3,000 Malaysia. Diorang punya laptop, kalau diorang punya iPad, naik sampai RM1,500 pun ada juga. So dekat situ korang nampak, even dia punya iPad yang murah-murah pun naik RM700. Tu bukan sikit tau untuk sebuah iPad yang murah. Alright, so apa solution aku? Sekarang aku dah nampak yang tak ramai orang start beli laptop PC sebab harga macam itu confirm akan naik. Dan kebanyakan supplier sekarang pun tengah hold dia orang punya barang sebab nak naikkan lagi harga in case kalau berlaku apa-apa. Aku pergi dekat kedai PC hari tu, kalau beli RAM pukul 2 harga lain, kalau beli RAM pukul 3 harga lain. Nampak? Dia dah macam emas, korang tahu tak? Aku pun tak tahu macam mana harga PC yang akan datang. Sekarang aku nak cari cara lain lah. Aku tak nak beli PC, aku tak nak beli laptop. And apa configuration yang bagus kan untuk beli sebuah tablet, iPad ke kan? So dekat sini kita akan cerita satu-satu. So mari dekat sikit. Mula-mula sekali, kalau kita nak beli sebuah tablet lah kan, kita kena tengok dia orang punya processor dulu. So processor apa yang boleh dipakai sekarang ni dengan harga yang decent, at the same time dia tak bagi isu dekat korang. Contoh yang paling bagus dekat sini, Snapdragon 8S Gen 4. Ni adalah prosesor yang boleh dikatakan stabil untuk korang pakai. Performance ada. Bila pakai OS dia pun rasa snappy, tak ada rasa laggy. Tu yang kita nak. And bagi aku dia bagi price to performance yang balance lah. Dia tak ada macam like overweight on top of each other. So dekat sini performance dan juga price ratio dia korang dah boleh nampak kan. And dia punya RAM storage 256 starting dengan RAM yang boleh ditambah kepada dia punya virtual RAM sampai 16GB kalau korang nak. Dia punya physical RAM dekat sini adalah 8GB. Next, aku nak cari display yang best tau, besar pada masa yang sama. Screen size 12.1 inci ni bagi aku just nice spot untuk korang actually try. Dan juga dia tak rasa macam korang pegang sebuah tablet. Lepas tu dia tak lacking features lain lah. Contohnya macam sekarang semua orang fokus 120Hz kan, tapi tablet ni dia boleh pergi sampai 165Hz. So dekat situ it's really a high refresh rate yang korang boleh dapatkan untuk sebuah tablet. And then kalau korang nak tengok movie, nak tengok semua benda in detail, dia ada 3K screen untuk korang pakai. So dia LCD but at the same time dia still lagi rasa high quality tau. Ada features yang dia promotekan juga ni adalah comfy punya screen tau. Maksudnya dia ada DC dimming, AID focus, semua benda just nak bagi mata korang tak begitu stress sangat. However, aku nak tekankan dekat korang satu benda ni. So jarang tau aku ada sebuah tablet lepas tu dia ada finishing screen yang lain. Contohnya macam dekat sini. So yang kau nampak ni sebenarnya adalah Paperlike punya display tau. So bila dia Paperlike macam ni, dia sangat kurang reflektif. Macam kau nampak, atas ni actually ada lighting, tapi dia tak reflect directly dekat korang punya kamera kan, korang punya screen kan. So dekat situ dia sebenarnya best kalau nak tengok movie juga. So dia tak blast keterangan tu waktu malam, so korang pun rasa selesa nak tengok screen. Aku pun rasanya baru find out today lah benda tu actually quite, orang kata, save your eyes lah. Boleh confirm lah dia lagi kurang stress dekat mata. Lepas tu bila dia dah jadi macam Paperlike punya display ni, dia best tau kalau korang nak melukis ataupun kalau nak menulis. Even aku scrolling guna pensel pun dia rasa best tau. Rasa macam korang pakai pensel yang betul. Plus point, dia punya bunyi pun macam kertas tau. Aku tak tahu korang boleh dengar ke tak, tapi usually kalau korang scrolling dekat screen dia tak bunyi kan, tapi yang ni dia bunyi macam kertas kan. Tengok, bila scrolling pun rasa macam satisfied. Bayangkan kalau korang melukis macam mana. Selain daripada tu, bateri yang korang dapat dekat sini gedabak besar juga sebenarnya, 10,100 mAh. Kalau korang pergi dekat tablet yang lain ataupun iPad ke, jarang tau korang dapat kapasiti yang besar. And aku tak rasa korang boleh dapatkan sebesar macam ni sangat. It's really limited lah. And semua features yang tablet ni ada pun tak semua yang 10,000 tu actually ada.
kita buat calculation lah kan. Kalau tengok yang predecessor ataupun sebelum-sebelum ni, semua macam 9,000 mAh max. Tapi kat sini bila dah sampai 10,000 tu, dia perlukan design yang bagus juga. Contohnya Honor Pad 20 Pro Paperlike ni, dia nipis je macam yang korang nampak, dan dia tak nampak besar sangat pun, since bateri dia pun kalau kan tak adalah kecil. Dan untuk jadi nipis bukan something yang senang untuk achieve. Dia boleh tahan sampai 11 jam office punya work. So kalau korang biasa gunakan dokumen, Word, Excel macam gitu, so benda ni sepatutnya flying colours ni dalam masa 1 hari. Even korang boleh continue for the next day. Sabar jap, korang ingat benda tu juga, dia punya bateri pun sebenarnya support high speed punya charging tau. So dekat sini dia boleh pergi sampai 66 watt. Charge pun dalam masa sekejap je. Paling penting, dia tak berat. Kebanyakan laptop yang korang beli, sama ada paling nipis ke paling tebal ke, semua berat, betul tak? Tapi yang ni 537 gram sahaja. Ada yang lagi ringan tapi yang tu non-pro punya version. Tapi itulah, aku selalunya memang akan pilih yang pro lah kan, sebab bateri lagi besar, banyak benda support dan features yang ada. Satu benda lagi, kalau korang ni memang enjoy tengok Netflix lah kan, yelah, takkanlah korang beli laptop just nak buat kerja. Ada yang tengok entertainment, Netflix, betul tak? Tak semua tengok TV lah sekarang, boleh kata macam tu lah. And ada juga orang yang sambung movie dekat dalam office. Tapi tak apa, mari sini aku ceritakan satu benda. So dekat sini sebenarnya dia ada 6 speaker tau. So belah kiri kanan sepatutnya 3-3. Dan kalau korang beli yang non-pro, yang tu 4. And dia ada DTS:X certified, which is korang boleh dengar segala benda daripada high frekuensi sampai low frekuensi. Dia akan jadi best tengok Netflix. Plus dia ada IMAX Enhanced dekat belakang macam yang korang nampak ni. So tablet bukanlah high end pun, tapi dia punya hardware ni boleh kata best lah. Sekarang ni bila korang dah dengar, bila korang dah tengok apa yang aku cakap ni, best lah kan tablet yang aku cakap ni kan. Untuk orang yang memang tak nak beli laptop dah sebab mahal, and then untuk orang yang tak nak beli sebuah laptop kalau ikutkan. Bagi aku tablet ni dia bukanlah laptop replacement, tapi lebih kepada alternatif yang terbaik korang nak try tau. Especially bila zaman sekarang ni yang aku cakap hardware semua tengah naik harga. Setakat ni hardware yang aku ceritakan dekat korang ni dah dengar macam best tak? And korang mesti wonder juga, Fazli tengah review tablet benda tu. So ni nama dia Honor Pad 20 Pro Paperlike. So that's why macam aku cakap, dia punya display ni kan, dia macam kertas. And then dia punya hardware pun quite useful dan juga awesome untuk korang try. And kalau korang nak tahu, kalau rasa yang tu dah cukup, dah best dah, yang sini aku nak tunjuk, dia siap bagi keyboard ni cuma tau. And ni korang boleh dapatkan keyboard yang seakan-akan macam korang pakai laptop. Dia actually wireless, so korang just lekatkan macam gini dan dah settle dah. Korang boleh nampak dia actually connectkan dekat atas ni. And then dia juga bagi Honor Magic Pencil 4S ni. So yang ni memang sedia dalam kotak, korang tak perlu nak beli, nak tambah apa-apa. Tu yang aku suka. Alright, sekarang kita nak cakap pasal dia punya software juga. Apa yang best, apa yang tak best pasal tablet punya software ni. Mula-mula sekali korang kena tahu dia pakai Magic OS 10. So yang paling latest, and pakai Android 16 on top of that juga. And Honor sebenarnya sangat terkenal dengan added software features yang orang lain tak dapat nak bagi tau. Contoh dia sebenarnya ada cross brand connectivity. So kalau korang pakai Android ke, kalau korang pakai Apple ke, dia boleh connect. And then bila dah connect macam gini, korang juga boleh buat file transfer tau, tanpa perlu connect guna wire ataupun pendrive yang biasa korang transfer kan. So yang tu memang dah tak ada. Tapi bagi aku benda tu macam masih lagi kecil lah. Benda yang penting bila kita cakap pasal alternatif kepada laptop yang mahal tu, dia punya experience, UI dia. So tu yang penting. So a true multitasking mesti UI nak sama dengan PC. Betul tak? So dia pun sebenarnya ada PC mode, tapi dia bukan normal punya PC mode. Macam yang korang tengok ni, apps yang korang pakai ni boleh minimize macam sebuah laptop. Tu yang aku suka. Lepas tu korang juga boleh buka Windows sebanyak mana yang korang mahukan, sama macam Windows laptop juga. And then korang boleh tengok, tapi itulah Android pun boleh juga. Dia pun boleh gunakan split screen kalau nak buat multitasking. Even kalau korang nak connectkan dengan external mouse pun boleh juga, kalau tak nak pakai dia punya touchscreen ataupun dia punya pencil. Nampak kan? Dia bukan fokus pada hardware je yang bagus. Experience macam alternatif kepada laptop pun penting juga bagi diorang. So dekat situ korang nampak lah kan macam mana dia fokuskan juga UI dan feel macam pakai PC tu ataupun laptop tu. Ada benda juga yang Honor upgrade dekat sini. Contohnya macam diorang punya notes.
So kalau korang gunakan AI Circle to search, dah boleh translatekan gambar yang korang letak dekat dalam on a notes. So korang tak perlu nak switch between apps dah lepas ni. And then UI toolbar pun dah boleh dikecilkan dan di redesign balik untuk mudahkan korang tekan apa-apa tools dekat dalam dia orang punya UI. Last but not least, yang ni lain sikit sebab kalau korang biasa dengan dokumen Excel kan, korang boleh buat multiple tab sebiji macam dokumen dan juga Excel macam gitu. So lepas ni kalau korang nak access a few project file, boleh, dan tak perlu nak tutup salah satu tab tu. Korang just boleh switch je between tabs tu, and workflow pun bagi aku yang ni lagi laju. Satu benda lagi juga, AI Memo. So function ni dia all in one kalau korang tengah meeting ataupun tengah belajar. So bila ramai orang, akan ada a few something yang korang akan missing out kan, betul tak? So yang ni dia akan record dan juga transcribekan macam biasa. Lepas tu AI Memo ni juga akan ada real translation dan juga transcription time tengah bercakap on a meeting tu. And then AI ni juga dia akan research apa yang korang tengah cakap dekat dalam meeting tu kalau korang nak. Lepas tu dia akan summarizekan meeting tu bila dah habis tau. Benda yang paling membantu bagi aku, soalan pun dia akan tolong tuliskan dekat korang kalau korang tengah mamai ke kan, mengelamun ke, dia akan buat juga. Lepas ni aku rasa dah boleh join lagi banyak meeting kot bila ada AI Memo ni. Nice. Alright guys, aku bukan nak paksa korang untuk beli tablet. Aku bukan paksa korang untuk lari daripada laptop. Dan aku bukan nak paksa korang untuk beli yang aku tunjukkan dekat korang ni. Tapi disebabkan benda ni, isu yang kita tengah hadap ni, dia boleh jadi memaksa tau. Aku juga sebenarnya susah hati bila nak beli laptop ataupun desktop tu perlu tunggu lebih daripada sebulan. Sekarang ni dah start ada isu macam tu tau. Tapi kalau korang nak cepat, korang nak tablet tu boleh buat apa yang korang biasa buat dekat dalam PC ataupun desktop, aku rasa yang ni pilihan yang korang patut try lah. So tablet ni nama dia Honor Pad 20 Pro Paperlike. Tapi kalau korang nak yang lagi jimat, nama dia Honor Pad 20 Non-Pro. So yang ni harga dia starting RM1,999. Kalau korang nak sebiji macam aku ni, yang Pro punya version, yang ni Honor Pad 20 Pro Paperlike. So dia punya screen ni memang lain sikit. Dan aku rasa aku akan lagi cari screen yang macam ni kot lepas ni. Sebab dia lagi less fingerprint lah kalau korang nak pakai tu. Especially untuk sebuah screen yang agak besar. Okay, macam biasa guys, leave a like, subscribe. So also make it smiling. I'll see you guys on my next video. Bye.